Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua? Dah lama dah kita tak jumpa, dah lama dah aku tak post video. Sebenarnya ada banyak benda yang aku nak share pasal travel, tapi ada sedikit kekangan yang berlaku di mana sebenarnya minggu lepas aku baru saja menjalani pembedahan buang polip pada vocal cord aku. Okey, pada kotak suara aku ada macam benjolan ataupun ketumbuhan pada vocal cord aku, menyebabkan suara aku tak boleh nak keluar dengan sempurna lah. So aku kena ada effort sikit untuk bercakap dan dia menjadikan aku penat sikit untuk bercakap lah. Okay, so setelah beberapa bulan aku jumpa pakar ENT, doktor kata cara paling mudah adalah dengan buat removal lah, buat pembedahan buang. Okay, so kalau korang tengok dekat sini, ni adalah gambar aku punya vocal cord, yang mana masa tu doktor masukkan skop lah dalam hidung aku dan tengok apa yang berlaku dekat vocal cord aku. Kalau korang tengok situ ada macam benjolan dekat vocal cord, dekat bahagian V tu kan. Okay, yang tu yang menyekat suara aku dari keluar dengan betul lah. Okay, so cara yang paling mudah doktor kata buang, dan minggu lepas baru saja aku menjalani pembedahan buang polip tersebut. Okay, so untuk buang tak ambil masa, hanya dalam 1 jam lebih macam tu. So selepas daripada buang tersebut aku tak boleh bercakap lah. Makan tak ada masalah, cuma aku tak boleh bercakap. Dan hari ini dah seminggu, dah 6 hari lah berlalu. So far tak ada masalah, cumanya aku masih lagi dalam recovery mode, tak boleh nak bercakap banyak. Kalau bercakap banyak dia akan jadi macam panas kat sini, dia macam perit sikit. Okay, so aku kena kurangkan bercakap. Okay, so selepas buang apa jadi dekat suara aku, sekarang aku dah boleh bercakap dengan effortless lah. Kurang effort sikit. Aku keluarkan suara aku sikit je, tapi dah keluar suara, tapi suara aku masih garau lagi. Okay, so itu yang berlaku. Kalau korang nak dengar suara aku sebelum macam mana, nanti aku share kan. This is my voice 5 days before my vocal cord polyp removal surgery. This is my voice before my vocal cord polyp removal surgery. Ini adalah suara saya sebelum masuk ke Dewan Operate untuk buang polip pada vocal cord saya. Okey, yang tu suara aku sebelum pembedahan, dan sekarang ni adalah suara aku selepas ataupun seminggu selepas pembedahan buang polip tersebut. Okey, kalau korang nak tahu lagi pasal apa yang berlaku dekat vocal cord, boleh komen kat bawah. Aku try share apa yang berlaku pada aku. Right, okay, kita jumpa dalam sesi video yang akan datang. Bye.